Bagaimana hukum menjatuhkan talak 3 sekaligus dalam satu majlis? Dalam lafaz talak ini ada 2. Ada lafaz sarih dan lafaz kinayah. Lafaz sarih ini lafaz jelas. Aku talak engkau atau aku ceraikan engkau. Wahai fulanah, aku ceraikan engkau. Atau aku talak engkau, maka jatuh talak. Serius ataupun gurau, maka jatuh talak. Thalatha jidduhun najid wa hizluhun najid. Ada 3 perkara yang serius dikira serius, bergurau pun dikira serius. Di antaranya adalah at-talak. Adalah talak. Itu sebabnya hati-hati, lelaki jangan asal-asal sebut. Dan kemudian ada lafaz kinayah, lafaz sindiran. Dia tak katakan talak, cuma dia katakan balik engkau ke rumah emak engkau, aku dah boring tengok muka engkau. Faham tak? Ini lafaz kinayah dan itu bergantung kepada hati suami ketika itu. Pada masa itu hati suami memang nak talak dia, nak ceraikan dia, jatuh talak. Boleh faham? Kalau tak masuk, jatuh talak. Lalu macam mana dia mentalak si isteri dengan perkataan aku talak engkau dengan talak 3 sekaligus atau lebih? Wahai fulanah binti fulan, aku talak engkau dengan sebanyak bintang di langit. Mana lebih daripada 3? Dan ini khilaf di antara ulama. Sebahagian ulama mengatakan mengucapkan talak 3 dalam satu majlis jatuh talak 3 sekaligus. Dan ini pandangan dipegang oleh Imam Syafi'i. Tapi sebahagian ulama lain tak. Mengatakan talak itu kena bitadarruj, kena beransur. Itu disebut dengan talak 3. At-talaqu marratan. Talak itu ada 2, nanti 1, lepas tu 2. Nanti kalau dah ketiga baru fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau dah talak kali ketiga, tak boleh rujuk dengan isteri kecuali isteri menikah dengan yang lain tanpa disetting. Gitu.